Mari beli. Dia rapat kan? Dia rapat. Ni ada tak berikat ke semua ikat kan? Mari beli. RM10 sekat. Jualan murah. Jualan murah. Ramah. Murah. Biasa kalau jual sebanyak ini RM50. Ui. Mahal kan ya? Mahal, Tidak, salah. Salah semua. Biasa orang jual berapa ringgit dah? RM10. Ini? Ini berapa Ini kepe? RM10. Ni dukung. Ni RM10. Kalau biasa orang jual berapa? Macam ni? 10 ada. Biasa ini dia orang kata 12 keping. RM10. Kalau di bandar 8 keping. 8 RM10. keping. Mana beli RM10 untung 4 keping daripada bandar. Oh, murah ni. Ini mana UMNO bagi subsidi. Subsidi. UMNO bagi subsidi 4 keping. 4 keping. 4 keping UMNO bagi subsidi. Nama dia petai padi. Petai padi. Petai padi ni sedap. Petai padi ni. Jadi saya nak beli lagi satu. Tak nak beli banyak. Beli. Bukannya free. Ingat ke free letak sini. Ni tokeknya. Kalau beli banyak beli baju. Oh, sedap. Ini dia dah tua dah ni. Tua? Dia kecil kan. Simpan kat saya. Ada lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Oh, boleh. Tak betul ke dah? Kawan sama. Kawan setuju Itu lawak ke ni lawak? Oh, boleh. Ini lawak. Ingat petai dia. Sama je. Tapi yang ni lah. Payah. Pendek. Ini pendek. Ni kan panjang. Panjang tak apa. Panjang dia lebih sikit. Tapi yang ni. Oh, Yang panjang. Yang panjang. panjang besar, ulas kasar. Oh. Ni macam tak pandai nyusun. Kereta lu ke? Kereta lu ke? Kereta lu ke? Banyak tu lagi. Banyak. Kita tadi nak beli semua tapi banyak tak larat. Oh, sepokok ke berapa Datuk pokok? beli dia saya banyak tu. Banyak langit tu mampu. Itu 300 mampu tu. Okey. Musai. Suruh Datuk SCB kan, mesti dia beli je. Petai dengan kebel. Kalau 5 cukup dapat jeruk ke dah? 5 cukup dapat jeruk. Ha? Kamu buat je. Nah. Laku, laku dah 5. Sampai jeruk ke? Berapa pula upah buat jeruk? Tak ada. Oh, boleh hantar. Cukup 5 tu. Banyak dah tu. Banyak. Sebab ringkat semua. Betul dah. Ini tadi letak atas meja tu. Untuk Yang mana?